bila dah saya buat laser tu bertambah sakit. Saya sebenarnya saya sakit, saya dah lama sakit batu karang. Sekarang ni saya Berapa lama tu? Dah lama dah, sebenarnya pada muda lagi dah sakit batu karang ni. Jadi bila nak ambil insurans tu memang tak lepas sebenarnya. Jadi bila siap sakit saya pergi buat injection. Itu sajalah yang saya paling senang lah. Kerja dah banyak. Jadi kalau kita tak injection memang tak boleh baik lah. Jadi satu hari tu bila saya pagi tu saya sakit, yang sakit sangat lah. Jadi saya pergi hospital lah, terus langsung dari hospital. Hospital kata you kena buat satu ni lah, kena operate ke atau laser. Dia kata, saya bila dengar tu saya memang takut lah. Tak nak buat lah. Tak nak buat. Kalau ada minta ubat, dia kata ubat saya tak garanti. Dia kena buat juga sekarang. Saya kata kalau tak ada dekat Colombia ni, saya kata dia tak ada yang pakar je ni. Kalau ada pakar dia ada tempat lain. Itu bermula dengan jumpa produk BE. Ini selepas bila dah saya buat laser tu bertambah sakit. Saya balik tu dah kata dah tak boleh jalan. Jadi satu hari tu dah lama tu saya jumpalah ni yang upline saya ni, Ida Zuliana ni, dia kata cubalah pakai. Dia kata benda ni bagus. Saya beli, saya cakap bila saudara ni saya yakin lah benda macam ni, saya beli. Dah tu saya cuba jalan-jalan, rasa pakai Lora satu seluar. Saya beli baju dulu Alora pen dulu, saya beli dulu, dah tu beli boxer. Saya beli tu rasa okey, saya pakai. Jadi bila satu tu dah boleh jalan, saya rasa macam sedap lah jalan tu, jalan semua. Biasa kalau buat saya kurang sakit tak? Kurang sakit lah. Dah kurang lah sakit. Jadi saya boleh jalan, pergi solat pun dah boleh, pergi masjid pun dah boleh. Jadi rasa bila makan pakai sedap. Jadi saya cakap dengan rumah sini, dia kata pakai ni saya rasa macam pinggang ni dah okey lah. Jadi saya cubalah sampai sekarang saya makan apa yang produk yang ada di BE tu. BE tu semua saya Shiroto. Poso semua saya makan. Semua yang Poso semua. Sampai mata saya pun yang saya tak pakai lagi. Eye vision. Eye vision tu mata pun dah hilang, ada punya silau tu. Berapa lama tempoh pemakaian ni dengan makan produk semua ni? Kalau yang seluar tu saya pakai 2 hari dah terasa pinggang tu macam elok lah. Memang bagus. Jadi tempohnya dia dalam berapa bulan ni? Yang makan yang bulan dulu sampai sekarang? Sampai sekarang saya makan. Ini masa ni dah setahun dah saya makan sini. Jadi sekarang ni macam ni lah. Boleh berjalan ni? Saya boleh jalan. Kalau setakat 3 km saya biasa. Ni boleh berjalan kat mana ni? Bukan Malaysia ni, kat mana ni? Jauh ni, dekat Australia. Ya Allah. Pakai aja. Pakan aja produk BE, dapat pula hadiah hadiah daripada BE. Terbaik pada BE ni. Tak sangka kan? Tak sangka gitu. Jadi ni nak tunjuk ni tadi kan. Cik apa tadi nama? Kasman. Cik Kasman. Saya niaga, orang tahu lah. Minta customer saya kalau ada makanlah balik. Untuk kebaikan